Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Reaction. Kita akan mereaction video tentang pasar terpanjang atau bazar terpanjang di bulan Ramadan di negeri jiran kita, Malaysia. Teman-teman semuanya, oke, kali ini kita akan berkunjung ke salah satu channel yakni Azhar Badro, dan linknya akan dilampirkan di deskripsi. Dan saya juga belum menonton video ini. Ini dia videonya, kita akan saksikan sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Bazar Ramadan yang paling panjang di Perak. Bazar Ramadan Pisas, bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh. Jadi saya nak ajak orang untuk ronda-ronda ini. Kita nak tengok apa yang ada di sini. Dan yang paling best bazar ni, kita boleh berbuka puasa di kawasan yang berdekatan. Ini apa? Kerabu kerang, kerabu perut, kerabu campur. Oh, ini depan ni semua kerabu. Okey, dan ini lauk apa? Keli belado, kurma, ayam goreng. Ada juga bubur laksa ya. Ini apa ni bang? Kami ada sucuk, ayam penyet, ikan lele. Oh, ini sambal-sambal dia bang eh? Ni sambal dia, homemade. Kita dekat gerai yang ketiga, jual apa ni bang? Ada ayam goreng kunyit selamba. Okey, apa yang ada bang? Kita ada daging goreng kunyit selamba. Semua selamba enak-enak dengan ayam goreng kunyit Oh, selamba. ini dia punya. Iya. Ini nasi bungkus kan? Baik. Apa jenis air yang ada tu kak? Cik apa? Thai. Minuman yang segar. Sebelah ni? Sirap selasih laici. Blue lemon. Kan? Air telur dahab. Jual apa tu bang? Ini sup daging, sup genting. Kalau air tangan makcik ni jangan mengecewakan. Baik, ini ada apa? Ni perut, keting, daging. Dia ada jual apa? Kuotiao dengan mi. Ada kocok, mi hot. Ada tiga juga. Baik. Churros. Churros bang. Okey, satu set lah. Satu set RM7, 8 batang. Oh, Ada RM7. flavor coklat je. Coklat. Rp21.000. RM7. Seterusnya kita ada Mr. Kebab. Ya, Ada bang. beef and chicken. Ada kebab ayam, kebab daging, roti pita ayam dengan daging bang. Pita pun ada. Roti pita ada bang. Tengok isi dia bang. Penuh-penuh isi bang. Memang sumbat lagi mau. Tengok isi kebab bang. Ini kebab lah. Itu kebab. Ini pita. Itu roti pita bang. Shawarma ada. Ada yang kata ada order, kita orang buat shawarma bang. Baik. Ni daging Sedap perah. ini. Kita masak siap dah bang. Dah siap masak. Baru tak masak. Berasak bang. Ini harga dia bang eh. Harga dekat situ bang. Tongmo. Ini tomo bakar bang. Ini dah siap bakar ni. Ni semua dah siap. Harga berapa harga? RM5. RM5. Baik. Satu air apa tu? Strawberry bang. Lok Chin Talam bang eh. Ya bang. Dia ada berapa jenis bang? Dia ada 12 battle bang. Ini antara sebahagian je lah. Ni antara sebahagian dia. Ini sosis. Oh, banyak jenis bang eh. Banyak. Nasi koma, nasi singgah, nasi koma yang panas-panas. Oh, sikit bang. Go. Wow, mantap bang. Ayam. Oh. Ya, yang panas-panas. Saiz ayam dia nampak besar bang. Ya, yang besar. Portion dia banyak. Potong berapa ayam ni? Potong 6. Potong 6 eh. Air Oh, betul satu bos. ekor Betul. dipotong 6. Baik. Ada berapa jenis tu bang? Semuanya ada 10 jenis bang. 10 jenis. Ada keladi. Okey. Lepas tu ni strawberry lychee. Okey. Vanilla blue. Vanilla blue. Mango float. Alright. Katira dari kampung Mai punya bang. Original bang. Okey. Ori. Kangkung float. Padu bang. Piau-piau bang. Padu bang eh. Nikmatnya bazar Ramadan di Bang, Malaysia. melawati dunia kebab. Oh. Yes. Dia ada berapa flavor bang? Ini ayam. Ini daging. Ini daging. Dia yang daging. Yes, ini daging. Nasi goreng piknik. Nama dia. Ada apa tu? Nasi Nasi goreng goreng nasi lemak. Oh. Nasi goreng udang. Nasi goreng sotong, nasi goreng ayam. Vietnam roll. Vietnam roll, betul? Okey, apa dia salah satunya? Ini apa ni? Salah satunya kita ada ayam teriyaki. Okey. Kita ada ayam BBQ goreng best seller kita lah. Baik. Yang best seller kita ada kambing black pepper. Oh, kambing black pepper pun ada. Kita ada daging harimau melangis, daging shabu-shabu. Dia Harimau, buat datang daging semua. sabu-sabu. Kebab bakar ayam madu daripada Tawau. Oh, daripada Tawau eh. Daripada Tawau. Siapa orang Tawau? Yang muka bakar. Assalamualaikum. 100% Tawau. Kalau abang cek darah dia memang darah Tawau ya. Baik. Ini panas-panas ni bang. Oh, tahu paduan. Taman Paduan. Memang saya kenal lah rasa Kat dia. depan mamak tu. Siapa yang beli banner kat sini? Kita ada lucky draw. Menang emas. Golba. Kita ada menu ketiga, kita ada sate. Harga dia untuk ayam RM1.20 saja. Kalau untuk kambing besar ni RM2 saja. Ni ayam Oh, RM2. Murah sekali. RM6.000. Goreng pukunya. Okey, ini. Ini roti kurasan, pos perisi kurasan. Ini
je ni, perasan ni. Baik. Kita tengok lauk tu, lauk apa ni? Kita tengok. Ada keli sambal, ayam rendang, Kari apa ni? daging. Tu? Ni ayam masak merah. Bungkus ni apa? Patin tempoyak. Patin tempoyak. Chicken mato, laksa, nasi komok, crayfish cake. Ini baru lepas goreng ni, ni apa ni? Ya, Mi goreng. Ni goreng basah. Oh, ini goreng basah. Kotiau goreng basah. Kakak, ada juga laksa kan? Tengok kuah dia. Semalam kita habis satu periuk. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bertambah-tambah rezeki. Oh, lepas saya dah makan dah. Kak ni punya memang berkau. memang Madu dan syahdu. Syahdu. Terus sedikit. Berapa ringgit tu? RM7. Ada ayam, ada Oke, udang. itu Dalam tu. 21.000 dalam memang. Ini kita ada ayam gunting, sotong king, popcorn, kita ada inoki, kita ada cendawan tiram kita punya. Lazana ya? Ya, lazana. Berapa menu yang ada kat sini? Kami ada lazana daging, kami ada shepherd pie, kami ada ayam grill tengah bakar. Semua Kita sama masak daging mana-mana. ayam. Ini masak Oh, mana-mana. over datang sini. Ya. Ini apa kat ni? Kita ada mac and cheese. Mac and cheese. Kita ada spaghetti carbonara dengan bolognese. Kita ada Kasih. masak lemak cili padi. Paling laris lah. Paling laris Paling laris. Baik. Mango shake bang Tunggu shake. Baik. Hmm. Ini mangga betul ni? Mangga? Betul bang. Bukan tipu-tipu ya? Bukan ni kita punya original punya bang. Original. RM1 je ada bang. Bang. Tengok bang apa yang ada. Senang berjaya. Bang, kena berani masak sekali dengan kambing dengan ayam. Ini kambing. Buka. Tengok. Ini kambing. Dah separuh dah bang. Settle. Baru dah kejap betul. Ayam pun ada kuku dah. Jadi set dia bang. Ada telur, kambing dalam. Ni satu set dia akan dapat paceri dengan sambal. Ni yang special di Sdn Bryani ni bang. Sdn Bryani ni best dia makan dengan ni. Dua benda ni. Acar bawang, sambal terung, paceri terung. Yang ni kita ada ayam bawang. Ini ayam kicap, mata am style, daging masak hitam dengan ayam madu 20 rempah. Ni signature dia ni. Wow, ini ada yang unik ni. King of Tembikai. Hai, kita ada 5 jenis air tembikai kat sini. Tembikai sarbat, Sarbat. tembikai sajas, Okey. kelapa, mojito, and tembikai ori. Kak, kedai jual apa? Ada sup daging, keting, perut ekor tulang, sambal tumis, sambal Lauk lah, sotong. lauk pauk lah. Ya. Baik. Ada ikan bakar, siput seduit. Oh, Ini baru jadi. Campur dengan labu. Betul ada ikan bakar juga Ya. Ayam bakar. Ayam bakar, kain Dan masin ikan talam, talam. tumis darah. Baik. Itu apa keli sambal? Ya, belado. Sedapnya ayam goreng. Semua serba ayam dan daging Sun kambing. Meat nama dia. Ya. Banyak ni. Semalam bawa berapa ribu biji? 1000. Habis. Semalam habis. Flavor apa tu? Ini pistachio. Pistachio. Okey. Ya, ini coklat, tiramisu, Okey. buttermilk, Buttermilk. Nutella crunchy. Yang paling best yang inilah. Keren, Ini je, keren. kunafa cheese lumut. Oh, ini paling best seller. Ya. Baik. Kak, tahun ni jual apa? Setiap tahun masuk sini Oh, ayam apa? Yang masak merah? Ini ayam masak merah. Masak merah, Ayam eh? masak merah Kedah Okey. style. Ini? Tomato, ayam masak merah. Ini nasi ayam black pepper. Ini bihun sup utara daging. Mi sup, kuih tiaw sup dan laksa. Ui, semalam habis awal ni. Ya, pukul 6 pagi. Alhamdulillah. Laris sikit Alhamdulillah. Laris. Ya. Daripada hari ni kau habis awal ni. Dia tunggu berapa lama? Gaul sekejap? Boleh? Gaul sekejap je. Ya. Oh, saya kerak beli kat Beru air tangan abang ni. Ya. Campur tu nama siap dia apa? Black box bang. Ayam goreng. Black Box USA. Ya. Boleh. Dia ada apa Okey. dalam tu? Dia ada Dari nasi lemak, kita ada sambal nasi lemak. nasi lemak. Dan kita ada sambal Thai. Lauk dia ayam spicy bang. Boleh pilih bagaimana abang nak. Okey, abang bagi saya tight. Abang Ya. tunjuk saiz tight kan. Besar abang. Serba ayam. Besar. Okey. Okey. Hmm. Lepas tu kita bagi sotong bang. Kalau kecil kita bagi 2. Sotong. Okey. Kalau kecil 2. Ah. Kemudian udang dapat berapa? Udang kita bagi 4 ketul bang. 4 ekor. Betul. 4 ekor. Saiz lah. Itu saiz lah. Okey. Saiznya besar. 2, Okey. 3, 3. 4. Set dia berapa bang? So satu set ni RM25. Oh, RM25. Sini nasi biryani murah betul ya? Nasi biryani ayam, daging, sayur. RM75,000. Oh, dia kata RM3 ayam je. Dia ada lauk ikan. Awak ikan bang, lensing dah habis dah. Bang, nasi dia tambah nasi kasih lebih bang. Okey, baik. Okey, ini ayam Ayam satu. ketul, hati pedang ni free. Okey, sayur. Sayur ini macam RM6. RM6. Tengok, air balang dia punya banyak.
banyak air banang dia. Ini Ya jamu premium ni ampun. setiap tahun masuk Aspa Badrum ni video. Tahun ni kita ada buah campur, kita ada jus jambu, yang special kita ada colik 6 pelawan. Macam Ke Thailand mari, Thailand. Thailand mari Mazhar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat berpuasa, salam Ramadan. Barakah Mazhar Amin, amin. Ramadan tahun ni Abang Zul ni apa ni? Roti john. Okey, roti Oh, john roti kita john. special sikit. Baik, Kita letak cheese, ni nampak yang setiap bazar menti ni roti cheese. john. Okey, kita letak green Hmm. sauce, and then kita letak nachos untuk ada rasa crunchy. And then kita topping dengan obis. Oh. And then kita bagi dia light dia tu sebab kita nak ada crunchy sayur tu. Ya. Ada berapa jenis ayam dengan daging dia? Ayam daging, Okey. dan juga kita ada kambing. Dan dalam ni kita ada letak nenas Tetap So, kita ayam nak bagi dan ada kambing. rasa-rasa kuah. Macam punya kaya ni. Kita buat sendirilah. Sedialah. So far alhamdulillah siapa yang nak beli diorang enjoy dan diorang repeat lah. Alhamdulillah. Yang ni saya ayam goreng crispy, 2 ketul ayam bersama dengan fries. Harga RM12 je. RM12 saja. Ayam 2 kilo potong 8. Woi, besar. Besar. Lepas tu Oh. nasi lemak ayam kita RM10 dan juga Oh. nasi lemak kambing. Nasi lemak Ini kambing. macam biasalah, lempeng. Lempeng tu atas permintaan kita buat jugalah. Baik. Ini untuk kambing grill dan juga untuk nasi lemak kambing. InsyaAllah boleh cuba. Okey, dah sampai ke penghujungnya. Jauh juga ni. Ada 122 peniaga. Oh, ini dah habis dah ni. Kita Laku ni. ada ketam campur sosis, ini cheese sahaja, ayam cili flake, Ini black roti pepper, ke pizza? roti pizza. Yang ni ada ayam sos Korea, Okey, yang ni. ini daging meatball, tuna cheese. Dah lah sahur tadi tak makan nasi, lapar tengok. Ini apa? Ayam golek dalam almari. Seekor berapa? Seko 29. Separuh boleh beli? Boleh? Separuh 15. Ya. Ini boleh beli juga dengan nasi putih ni. Ya, nasi putih dengan sambal lado. Boleh Untuk pilih peminat ayam goreng pedas juga. tak? Ayam goreng boleh. Kalau nak dengan ayam golek pun boleh. Ya. Sangat luar biasa, 126 gerai teman-teman, semuanya berjejer sangat panjang dan menyajikan menu-menu bulan Ramadan. Dan kalau kami melihat menyaksikan ini adalah kebanyakan ini bahannya adalah ikan, maksudnya ikan daging goreng terbuat dari ayam, oke, dengan daging kambing. Saya sampai tidak bisa sedap sekali teman-teman semuanya. Oke, itu dia pasar atau bazar Ramadan terpanjang di negeri jiran Malaysia. Oke teman-teman semuanya, silakan berkunjung ke sana. Dan silakan berkomentar, dan saya doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang intinya enak-enak semua.